Presiden yang paling Islamofobia di dunia, Donald Trump, tetapi dia ni sukakan negara yang paling penting di dalam dunia Islam. Pelik tapi benar. Trump mengalu-alukan putera Muhammad bin Salman dengan open hand dan memberikan sambutan yang sangat luar biasa untuk lawatan putera tersebut selama 2 hari ke Washington DC. Dengan lagi selamba korang boleh lihat di social media ataupun di dalam berita, mana-mana berita lah. Putera Muhammad bin Salman mengenakan jubah Arab dia berada di dalam White House. Sementara pada tahun ini juga, awal tahun ini, apabila Presiden Volodymyr Zelensky memasuki White House, dia sebenarnya diugut, dibash, dicerca oleh Trump dan juga timbalan presiden dia, vice presiden dia, iaitu J.D. Vance. Apabila mereka mengatakan, mana coat suit kau, pakai yang melambangkan cara kau nak masuk ke White House. Itu adalah perbezaan antara orang yang katakan meminta dan juga memberi lah. Apabila Saudi mempunyai lobbying power yang sangat kuat di Amerika Syarikat, dan betapa pentingnya Arab Saudi kepada Amerika Syarikat di dalam pemerintahan Trump. Trump mempunyai hubungan yang sangat erat dengan putera Muhammad bin Salman ini. Dengan menantu dia Jared Kushner juga mempunyai hubungan yang sangat-sangat boleh katakan erat lah. Kalau kita lihat apabila Trump menjadi presiden buat penggal yang pertama, negara pertama yang dia pilih untuk membuat lawatan rasmi adalah negara Arab Saudi. Dan kali ini juga apabila penggal kedua, dia memilih lagi sekali Arab Saudi sebagai negara pertama untuk membuat kunjungan rasmi. Tak pelik lah, sebab Trump ni dia berdasarkan transactional deal. Dia mengutamakan duit lebih daripada segala-galanya. Apabila putera Muhammad bin Salman bersetuju untuk memberikan pelaburan 600 bilion dan ini akan ditingkatkan sehingga ke 1 trilion ke dalam pelaburan di Amerika Syarikat, mata Trump memang terbeliak dan dia memang mengalu-alukan, even menyembah putera Muhammad bin Salman apabila perkara ini dinyatakan di hadapan wartawan-wartawan di White House. Bahkan apabila perkara ini dinyatakan, perkara seperti 9/11 dan juga Jamal Khashoggi telah pun diendahkan. Trump membela habis putera Muhammad bin Salman. Duit memainkan peranan segala-galanya. Itulah yang Saudi lakukan sekarang ini. Kalau korang nakkan video saya bahas lebih mengenai apa yang berlaku di antara putera Muhammad bin Salman dan bagaimana dia menjadi seorang pemerintah yang paling berkuasa di Arab Saudi, komen di bawah dan jangan lupa follow saya Octoman Fazil untuk video yang lebih menarik seperti ini.